Hari ni mak bapak pening fikir macam mana aku nak acuankan akhlak anak aku. Mak bapak pening tuan-tuan fikir macam mana aku nak bentuk, nak patternkan akhlak anak aku. Jumpa ustaz, ustaz, macam mana nak bagi akhlak anak saya bagus? Jumpa ustaz, bawa ayam suruh jampi tuan-tuan. Ustaz, boleh tak jampi ayam ustaz? Bagi lembut hati anak saya. Saya kata kalau nak lembut hati minum asid. Lembut kan? Bukan takat lembut hati, berlubang badan. Bawa ayak suruh ustaz jampi. Ustaz, boleh tak jampi ayak ni bagi terang hati anak saya? Saya kata nak terang hati, telan bateri dan mentol. Boleh terang hati. Tu yang cerita sampai bawa ayak suruh ustaz, anak saya nak ambil SPM, boleh tak jampi ayak ni bagi dia terang hati nak periksa? Saya tanya, anak makcik semayang tak? Semayang payah. Kalau makcik payah, saya lagi payah. Kalau makcik jadi mak, nak suruh anak semayang pun payah. Jumpa saya lagi payah lah. Kalau saya jampi ayak 1 ton dram, 1 ton dram ayak saya jampi, bagi dia minum, kembung perut meletup, jahit balik, bagi minum lagi, tak guna 1 duit pun. Kalau makcik tak reti nak suruh anak semayang, minta maaf cakap. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dalam sekalian, kita nak pening buat apa? Kita pening hari ini sebab kita tidak percaya dengan mukjizat Al-Quran. Percayalah, bila anak-anak masuk Mahat Tahfiz, dia hafal Al-Quran, ayat Al-Quran mengalir dalam urat darah dia, mukjizat Al-Quran itu akan pattern, akan bentukkan akhlak anak kita. Percayalah. Padahal dalam masa yang sama, anak cucu kita jauh daripada Al-Quran. Betul? Tosah pening kepala bagi menghafal Quran. Kalian tengok macam mana peranan mukjizat Al-Quran, dia patternkan akhlak anak kita. Kita susah nak hantar anak ke tahfiz. Tahfiz ni ada SPM. Tak ada tuan-tuan. Hang jangan nak mengarut. Hang masuk tahfiz esok, hang nak kerja apa? Tahfiz tu SPM pun tak ada. Kan selalu ayat tu kan. Saya, ayah-ayah ni, ibu-ibu, oi, dengar sini. Nak bagi tahu, hampa dengar ni, woi. Saya, ustaz depan ni, ayah-ayah, ibu-ibu, akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Tok Imam akan berak kencing atas katil. Pengurusi majlis jangan gelak kau Tok Imam. Samalah. Aku pun sama. Faham tak? Pakcik, kita akan berak kencing atas katil. Masa tu kita akan tengok makcik-makcik, oi, tengok mana anak-anak yang akan sumpah seranah kita. Mana anak yang sanggup tangan dia berlemuh dengan taik basuh punggung kita. Kita akan tengok masa tu. Saya bukan cakap saja depan mata kami. Anak-anak maki dia, pengotok punya orang tua busuk, dia kena stroke, mati sebelah badan atas katil. Berak kencing, menangis tuan-tuan atas katil. Mulut herot sebelah, anak-anak maki dia. Akhirnya jiran datang tolong angkat basuh berak dia. Jiran tu kesian. Allah tuan-tuan. Dia tu pun dulu, dia kata dekat anak-anak dia, kalau hampa masuk pondok, masuk tahfiz, esok hampa nak kerja apa? Hampa jangan mengarut. Pondok tak ada sijil, tak ada akademik. Akhirnya bila dah herot sebelah, berak kencing atas katil, anak-anak maki dia. Masa tu ayak mata merambu-rambu ni, mungkin baru dia perasan, rupa-rupanya kalau dulu aku kata dekat anak aku, hampa masuk tahfiz, esok nak kerja apa? Rupa-rupanya agama ni bukan untuk kerja. Agama ini untuk anak-anak aku, meringankan beban aku ketika aku berhadapan dengan sakaratul maut. Belenang ayak mata tuan-tuan. Anak terlentang tengok astro. Dia terlentang atas katil, tak boleh bergerak dengan berak kencing atas katil. Ayak mata merambu-rambu. Anak-anak terlentang duk tengok astro, tak peduli langsung. Kutlah masa duk huk-hak macam nak mati itu tuan-tuan. Kutlah kalau salah seorang anak-anak duduk tepi telinganya, diajarkan di telinganya la ilaha illallah. Menangis tuan-tuan, menangis.
kalian akan ingat perkataan saya malam ni. Kalau itu berlaku pada kalian, na'udzubillahi min zalik, tapi kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Percayalah. Jangan main-main tuan-tuan. Hampa ingat, kita tak tahu nasib kita lagu mana, jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Ingat Ustaz Muhammad sebut malam ni, kita semua termasuk saya akan berak kencing atas katil. Tuan-tuan jaga. Tuan-tuan main-main soal penekanan Al-Quran terhadap anak-anak, tuan-tuan main-main. Tuan-tuan tak bersungguh-sungguh nak mewarisi amanah yang Nabi tinggalkan. Jaga. Jaga tuan-tuan.